Cucu, kau nampak orang lain cepat kaya, kau pun mula gelabah nak cari jalan pintas. Dengar sini. Hidup ni macam atuk susun batu bata ni. Kena teliti, letak simen sikit-sikit. Kalau kau gopoh nak cepat siap, simen tak sempat kering, susunan bata jadi sengit. Nampak je tinggi, tapi ditiup angin sikit pun tembok tu boleh runtuh, timpa diri sendiri. Kejayaan sebenar perlukan asas yang kuat. Pengalaman, jatuh bangun, air mata. Itu semua simen kau. Berhenti kejar shortcut. Tak ada jalan mudah nak berjaya. Susun bata kau satu persatu. Biar lambat naik, asalkan bila ribut melanda, tembok kau tetap berdiri kukuh tak goyang. Sabar. Nikmati proses membina hidup kau. Ingat pesan atuk sayang ni.